saya punya lutut, ni lah lutut saya. Nampak? Ini sebelum saya makan Nutrika. Ni memang dah habis lah, dah teruk. Dan ada rheumatoid arthritis yang sangat sakit. Bila nak jalan tu, Allah, angkat gini-gini. Bila naik kereta, aduh, macam itu. Betul-betul sakit, memang tak boleh tahan. Tapi saya tak putus asa. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita ingat setiap penyakit mesti ada ubatnya. Pertama, kita dulukan Allah. Allah SWT, kita minta Allah, ya Allah, Engkau yang beri aku sakit dan Kau sembuhkan. Itu niat niat kita. Apakah aku dari sekarang, kalau aku nak pergi haji, nak pergi umrah, macam mana aku nak jalan kalau kaki aku sakit? Ya Allah, berikanlah aku satu penawar. Dah bertahun-tahun kaki aku ni sakit, tapi ni kali terlalu sakit. Ya Allah, tolong hamba ni. Tapi saya bangun, bukan inilah, saya bangun malam bercakap dengan Allah. Sebenarnya kita ni kena cakap dengan Allah selalu. Saya cakap, ya Allah, Kau kesian kalau aku ni, macam mana ni aku nak jalan? Kau tengok kaki aku sakit. Habis bila aku jalan, timpang orang tegur-tegur. Kenapa pakai muda-muda dah pakai apa, tongkat. Jadi kita akan rasa embarrassing kan? Malulah. Aku ni bukan muda sangat, tapi orang kadang-kadang orang macam tertawa dengan kita. Pakai tongkat, tergetar-getar habis dengan muka macam ni. Saya cakap dengan Allah, ya Allah, Kau bantulah aku. Aku nak pergi haji dan umrah supaya aku boleh sujud padamu, ya Allah. Sekarang aku pakai kursi duduk ni, sekarang aku nak sujud. Berilah aku sesuatu yang boleh aku makan. Subhanallah. Kan bila kita bercakap dengan Allah, kita kena berdasar sayang, ya Allah, macam itu. Jadi datang Masna ni, Dr. Herbal datang. Tiba-tiba Allah hantarkan seorang datang rumah cakap, Kak Ana, kau makan produk ni? Ya apa lagi, alah malas lah. Saya memang malas. Mati dah saya dah makan macam-macam makan Itu juga siapa, yang mana-mana punya lah. Yang daripada hutan tu, semua sudah makan. Tapi nothing, tak ada bezanya. Jadi cakap betul ke betul? Tengok bahan dia. Bahan ni yang selalu aku rebus. Nampak? Kita suka berebus kayu manis lah, alah macam-macam lah. Tapi ini cakap ni lain dia. Habis tengok ada teknologi. Okey lah, bawa je. Macam suka tak suka lah kan. Because I dah bosan dengan all this product. Sekali bila bawa saya try. Okey lah, try. Kita ambil kadang dia siwa lah, beli 2. Try. So bila makan tu kan, si Mazlan memang betul sakit lagi kaki ni. You know what? I remember. Kita dah biasa masuk ni semua kan. Oh, it's healing crisis. I remember kalau apa-apa sakit pun, bengkak ke apa, ingat. Itu sebenarnya dalam proses. So jadi saya makan dan satu kotak dah ringan sikit boleh tahan. Jadi nak masukkan 2 kotak ni, saya cakap okey, nak pergi mana? Try pergi shopping, tak pakai tongkat. Because I really can feel my body macam ringan sangat lah. Habis bila ada appointment doktor tu, dia cakap okey, awak nak kena operate. Dia cakap, aku operate? Tak payah doktor. So jadi